sebab saya tak bersedia lagi jika dalam masa terdekat ni Allah mengambilnya, kerana saya dah kehilangan suami. Ibu dan ayah kan menyokong hingga Beka berjaya sampai hari ni. Mungkin ada tak kenangan-kenangan yang boleh Beka kongsikan? Macam arwah bapa saya kurang bersama dengan dia sebenarnya. Saya rindu dengan dia sebab muda lagi saya dah berhijrah ke KL. Jadi arwah ayah di Johor. Mak saya tu memang saya daripada muda, mak saya daripada Johor, dia naik KL semata-mata untuk saya, jaga saya. Lepas tu saya tak ada syuting, dia balik pula lagi Johor. Lepas tu zaman tu kakak saya pun masih belajar, adik saya belajar lagi. Jadi mak saya ni banyak pengorbanan yang dia buat lah. Bila saya tengok pengorbanan dia, sanggup tinggalkan suami dia. Tapi macam arwah papa saya, dia support juga. Dia bagi saya semangat juga untuk menjadi artis ke apa, dia support. Tapi dia seorang orang tua yang risau. Dengan siapa tu, buat apa tu, dia macam tu. Saya ingat lagi masa arwah papa saya, dia selalu telefon saya lah. Adakah daripada situ Beka mendapat kekuatan untuk membesarkan 7 orang anak? Ibu saya ni dia kuat tau. Ibu saya ni dia jaga 8 anak macam saya cakap tadi, without pembantu rumah. And then dia pun tak kerja, yang kerja adalah arwah bapa saya. Jadi ibu saya memang adalah salah seorang idola saya sendirilah. Kalau ada masalah kan, saya mengadu mama, jangan nangis lah, malu je. Tak apa, awak mesti kuat lah, sabar je. Dia macam tu. Saya selalu mendoakan yang mak saya sentiasa sihat, sentiasa dalam jagaan Allah lah, sebab saya tak bersedia lagi jika dalam masa terdekat ni Allah mengambilnya, kerana saya dah kehilangan suami, saya dah kehilangan keluarga, maksudnya saya kehilangan kebahagiaan rumah tangga tu. So jadi saya hanya ada doa ibu lah, yang mana saya perlukan lagi masa sekarang ni. So masa dia melihat kan Beka dilanda musibah kan, penceraian, apa agaknya kata-kata dia kepada Beka? Mak saya tak naklah saya bercerai. Mana ada mak yang nak anak bercerai, berpisah kan. Takkan ada. Tapi bila saya cerita dengan mak saya baik-baik, dia faham kenapa. Saya kadang-kadang malu nak bercerita dengan kakak saya. Sebab saya malu kadang-kadang apa yang berlaku dalam rumah tangga, sebab saya ni memendam macam tu. Saya ni simpan. Audio Plus.